Hai, Assalamualaikum. Kita kat mana ni? So sekarang kita berada di depan blok A. So sekarang kita buat apa kat sini, Zizi? Sekarang untuk pengetahuan, kita sebentar lagi akan mengambilkan beberapa sumbangan makanan di bawah program Share. So nak kata lebih lanjut, let's go. Terima kasih diucapkan kepada mahasiswa-mahasiswi USAS yang berada di Unisquare yang sudi mengambil makanan pack-packs yang telah disponsor, terutamanya daripada Kelab Taha sendiri dan juga kelab-kelab yang lainlah yang terlibat. Jadi terima kasih diucapkan kerana tidak ada sponsor maka tidak adalah makanan-makanan di bawah program YouShare tersebut. Jadi insyaAllah saya harap kerjasama dan juga penyertaan daripada setiap kelab dan juga pelajar sangat aktif lah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan salam Ramadan Al-Mubarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.